welcome back to my channel. Hari ni kita nak buat vlog. Kita nak pergi jalan-jalan. For the last time Jalan. Jalan. Ni kami nak pergi pick up Tasha dekat KTM. Yeah. Wow, hari ni kami bangun pagi ya. Alhamdulillah. Aku cekkan dia daripada pukul 6 tau. Yang ni baru nak tidur. Yang ni kata 7:30. Tak basuh you? Ada. Jom kita nak pergi ambil Tasha. Ada tripod, nasib baik. Ada. Ada. Tripod ke tripod? Mampuslah. Sebut teka. 3 dan 2. Tak perlu macam aku bawa grab semua duduk belakang. Tasha depan. Aku dah depan. Aku susah kat situ lah semana. Mana? Ni. Ada kesan ke? Tak ada. Nasib. Nasib baik. Tapi bunyi kuat weh. Hey, botol. Weh, malam tadi kereta kakak aku rapat weh pintu. Dua kau? Pintu belakang. Pasal? Macam tu lah. Aku perasan tadi. Macam tu lah. Lagi ambil Stay Tasha. tune. Stay tune. Tutup. Stay tune. We are coming soon. Kita akan malukan dia. Tasha! 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 Tasha sampai lama dah ke? Weh. Again! Weh. Aduh, tingkap buka semua benda jadi kuat. Hai. Diam lah. Aku nak make up itu tadi. Toilet Kat je. situ? Dekat sana dalam toilet lah. Lepas? Toilet je bukan basuh. Toiletnya macam kalau aku pusing kiri nampak dah orang lelaki tengah kencing kat sana. Weh. Alamak. Lepas tu kalau aku nak make up tak payah buka tudung. Aku bukan nyembung. Nak ambil Tasha. Sekarang kita tak tahu Isha nak pergi mana. Aku dah suruh fikir lah. Aku dah minta. Tak ada. Inilah masalah dia. Kat. Tak ada lah. Aku nak buat tudung. Oh, Kat. Iskandar. Oh, nak buku Iskandar Fabi. Mana aku nak buat pula? Nah, Aku nak akan- muntah je. Nak muntah je? So, hello guys. Kembali lagi bersama saya Alisha yang comel lagi cantik dan single. Siapa nak saya boleh PM bawah. Tengok Ni mana-mana lah. Kau balik. Bukan aku. Bukan aku juga. Siapa? Siapa yang dapat ada masuk dalam kereta? Baik simpul pula. Intro. Hebat tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Sekarang 22. Bumpala. Sekarang kita dekat 22. 22. Kedai 22 cikgu. 22 cikgu guys. Sebelah tu dah Gang Salai. House of Salai. Sedap. So hari ni first time saya kat sini. Saya nak try sedap ke tak. Wish me luck. Aku rasa aku do a right decision untuk dye aku punya kening. Dai. Tak payah make up. Ya. Dai. Dia tak kalah ambil kening. Aduh. Tak perlu lagi tu cakap. Kuat. Aduh tu. Jadi kita pindah. So, hari ni Syah akan banyak cakap. Sebab maybe our last vlog. Who knows? Kat Korea. Tiba-tiba kat Korea. Tiba-tiba kat Korea. Ya, aku kan kata last vlog. Faham. Pagi ni biasa tak makan lagi. Oksigen tak masuk otak. So stay tune, next vlog kita orang akan pergi Korea. So kami dah nak kerja dan kami akan kaya. Amin. Kami akan berjalan
Geng bercam. So apa nak makan hari ni? Dia menyambung vlog dia dengan Tapi dance sikit. portrait. Aku nak Aku cakap. aku buat ni. Kau buat sini, kau buat sini ke? Kau buat sini. Sama kena balik. Aku je kau tak buat vlog kan. Tak apa, kalau aku buat pun tak tahu aku tak edit. So ni kedai dia guys. Okay, sampai dah kena. Ni. Dojo kedai cikgu. Kita masuk. Okay, awal-awal masuk. Oh, dia ada set nasi. Nasi kemudian, nasi merah, siang. Wah, nasi sedap. Ya. Ni ada menu dia. Oh, situasi kedai dia macam ni. Cikgu ni buat ni padahal penomai dah. Dia ada kat luar macam ni. Okey, Alia kata kanan. So kita kata kanan. Ada kursi. Okey, jom balik. Jom balik. Okey. Hi boyfriend. Ni ada kursi gila. Transparent. Kami akan order dulu set menu sampai. Aisyah akan tunjuk menu, Ni okey? aku nak borak dengan Aisyah kena letak dah. Weh, apa kita berdiri ke ya? Tu dia main slipper. Tak payah kau kacau. Kacau lah. Tu dah berkecai dah. Tak payah duk. Nice. Weh. Okey, nanti kan kita kan plan nak pergi Korea kan. Aku tour guide. Bukan, aku dah ada private tour guide. Stay tune. Tak nampak tak. Memang Oh, betul tu aku tak cukup. Sudah. Tak boleh bawa sampai ni belum. Sudah aku tak comel. Aku tak pandai pakai telur lain tu. Tengok owning aku. Tak. Weh, nampak macam lalat. Tu balik. Okay, so ni menu air dia. Ini menu makanan dia. Simple, padat. Simple. Tempat. Tiba. Pandai. Awak ke? Itulah first time sini. Hai tu. Ingat Benar kau. Hai tu. Tak dapat umai. Hai tu. Oh, kena duduk macam ni lah weh. Nampak semua. Hai tu. Nampak aku. Tengok lah. Aku kan nak makan. Kalau orang nak jimat adik pun tak ada adik kan. Kalau makan telur setengah masak ni, aku punya expectation telur setengah masak ni satu lah. Aku pun tik dah 2 dengan roti bakar 1. Mak kan telur 2 set. 2 biji. Aku pakai 4 biji. 4 biji dia panjang. High protein. Member belum lah. Air dah ke? Belum. Tak tengok air lagi. Aku ada. Banyak. Takut je ada Syah. Aku tak ada macam mana lagi. Hasrat duk ni. Ada haram dah. Kamu buka TikTok. Tak ada orang lagi. Tak. Oh, dia air dulu je. Kosong. Dah. Lo ni macam ni yang duk gaduh aku dulu. Bagi yang tengah dulu. Letak tengah. Pasal kau mesti boleh. Dengan cikgu je. Roti kita pun. Weh, Dr. Sri. Oh my days. Weh, yang ni nasi lemak ni. Explain. Apabila Agustus bertemu dengan Khalid, seperentan dus akan menjadi diamond. Nak rasa siang. Oh, belajar kat sini. Tak. Aku menyampah kalau orang. Korang discuss ke apa weh? Actually kami CEO pegawai. Weh. Tinggi sikit. Jom balik. Tak apa lah. Aku rasa banyak ni.
tak apa lapang. Mungkin aku tak apa lapang. Semalam aku baru makan nasi aku Kau order lah telur. makan kangak. Telur separuh masak. Aku sebiji, kau sebiji. Jangan ada dua pula. Sama je dua. Baru main ni tapi aku abang dah buat benda sama. Aku tak tahu. Isha macam ni marking paper. Apa student I jawab macam ni? Kenapa So guys, kami dah order. Isha order laksa siam. Alia order nasi lemak sampai kerang tak silap. Umar order nasi lemak telur mata sampai sotong. Tasha tak makan. Tasha order kopi maybe. Lepas tu Alia order Milo ais. Umar tak ingat. Dan Isha order air kosong. Dan kita nak tengok menu sini ya? Oh, okey. Ke bawah. Okey. Okay, so Isha mai kemudian dapat Poppy pop 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 Pa. Okey, nanti makanan sampai kami akan sambung vlog. Makanan dah sampai. See? Kita ada laksa kari, Makan alung punya je lah. nasi lemak, ayam dan kerang, telur dan sotong. Telur dua. Tasha punya, Ali punya, Umar punya, Isha punya. So Isha kata kat ngawak depa, see here. Cepat tengok sini lah. Woi. Woi, respect boleh tak? Jom kita makan. Saya punya nasi lemak. Dia Telur. sebab dia ayam. Dan tu nasi lemak juga. Yang tu Macam-macam hancur aku. bakso. Ayam lah, rabbit lah. Okey, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Nokmal sampai tengok kamera lah. Tak perlu. Isha tolong. Bacot. Yeah, kita dah kenyang. So sekarang next destination is Lime Snap. Duduk depan ni. Aduh. Isha. Aduh, aku kat depan. Umar buka pintu je aku sudah masuk. Kono. Weh. Tibat. Musibat. Ush. Dah kenyang. Jom balik. Okey, tadi Tibat. kok yang Okey, kata duduk meja cerita. sebelah kita tu. Ha? Okey. Oh betul lah Aisyah dah kata semua. Okey, sambung. Dia bayang depan aku. Betul dia kata, tadi saya ada order roti. Kan roti tu nama roti Kita. kita kan. Dia dah cakap saya ada order roti kita satu tambah. Han tak dia cakap apa? Saya order roti katip satu. Sekali aku gelak tu, aku tak cover dah. Aku dah 2 kali dah jadi momen ni dengan Aisyah. Apa? Aku bagi dia usap balik mas RM1 kat aku. Aku rasa trauma pasal Kata nak pecah kan? dah. Ni pecah sampai habis. Nak dah minta pecahkan dia masa komplain. Ni pecah sampai habis. Ni je balance. Siapa dia? Nak bayar tadi tu lah. Kan lambat sampai. Haruma. So ingatkan abang tu return punya abang simpan bagi dia. Aku tak cakap aku ada warna-warni. Takutnya. Komennya dia. Alah. Yang gigi rambut keras macam bihun. So dia punggung kita yang tu. Itulah. Hijau. Jom. Saku rindu. Ku coba tak rindu. Demi bahagia. Lagi. Mendalami lagi. Songong lagi dalam. Jadi songong garau. Wow. Saat akhir Hang memberi suara garau dekat kami. Happy. Nak naik motor. Tak ada kira itu. Orang
duduk. Hang bawa hari tu selamat dah kawan ni je tak sangat duduk. Duduk tak sengak. Why? Sebab permukaan dia tak besar. Rumah dia sampai Bawa dia elok lah. Weh, dia kalau beri. Hang duduk. Ha, seorang je macam tu Aku betul atas highway okey je duduk macam tu. Dia tak ada bateri. Oh, sampai. Oh, tak payah mati tak kira macam tu. Bodoh. Sedarlah. Weh, jauh perjalanan dia nak main lunch snack. Sejam. Jalan Muka dia cantik betul. Tasha pun dah berubah. dah jadi jahit. Sedar Umay, sedar. Aku jentik dia hang lagi. Jam lah, tudung tajam. Aku tu dah nyampe comel. Weh, buat dia macam aku sayang kita. Saya mana sayang? Okay, kami dah sampai. Awak kamera dia macam sangat. Kami dah sampai ke Line Snack. You want to see it? See? So guys, kalau nak main boleh main dekat Pekan Ipoh. So masuk jalan tu yang depan tu macam tu. Nampak Line Snack. So dia ada banyak pilihan lah, like Cakap kamera kat muka. see this dekat Alia. There's so many of Dia kan kotis. choices. See that? So the wait. Ni lift kita ambil yang macam ni. Oh, kita ambil pro. So sekarang kita akan ambil approach dulu. Oh, itu macam spek. Tak boleh pakai kat mata. Alia, tu. Macam spek. Tak payah ke? Nampak lah luar Ni weh. Nampak? ni sama. Sorry. Ni macam filter. Welding weh. Weh, lagu hang nak nari. Oh. Tiga bu. Aku ayatkan mata aku dah berdarah. Umay sedar. Sebab? Pembuluh mata. Oh, hang tak cukup tidur Aku pakai lipstick kau tadi weh. Ni bukan Tapi prop ni cantiknya. aku punya. Aku nak cakap. Ni bukan props. I punya. Dok ni juga ni. Putih tapi Lepek. Dia jadi cakap dah weh. Weh, tengok pemain dengan buah berpisah tiada. Okay, kita ambil Mana Tasha? Kita ambil 4. Kita ambil 4 blok ni. Aku siapa aku nak yang ni. I'm the sunshine. Kalau tak ada aku Kau macam nak yang besar-besar. kalau tak ada aku maksudnya. Tengok. Okey. Dia mana yang besar-besar? Makan aja. Kalau tak ada aku dia pun sunyi. Aku ni macam Deho. Semak weh. Semak kau sal. Jumpa. Weh, tamak je. Mana nak tak semua? Aku nak juga. Aku tahu dah ni. Kami kan pakai ni biru dan ni. Hampa pakai hitam dan merah. Hitam, merah. Aku anak. Ha? Main ikan macam mana tak? Nombor 2. Sekarang aku rasa macam aku cakap mulut berbau. Dah tak bau. Aku rasa macam bau. So sekarang kita dah pilih semua apa yang kita nak. Aku tak jumpa Oh, Apa tak jumpa? tunjuk apa yang ambil. Saya ambil ni leopard, ribbon, crab, spek. Spek saya. Nah, Dia kena laju-laju. Video dia pun sini kan? ya. Alia tak perlu ni mana? Okay, so updated seorang-seorang. Okay. So Isha punya ni yang first prop Prop namanya. Orang bagi prop kau. Ni Dah first hama prop ya. Isha. Ni first prop Isha. And then ni second.
Ni third, dapat last one. Okay, next. Ni first. Ni second. Ni third. Ni last. Okay guys, kita dah masuk tempat kejadian. So this is how it looks like. Nice. This is how it looks like. Okay, you guys see dia punya kamera. Boleh tekan boleh. Touch me. First, lepas tu second apa? Ni. Tak ada siapa. Dia semua 10 kan? Dia semua 10. So, seliupan. Okay, ni buat 2 posing. Ni 2 posing. Ni 2 posing. Ni 2 posing. Ni 2 posing. Lagi 2 tak pakai apa. Okay? Tak boleh masuk. Ni dia. Dekat depan. Tak perlu letak sini. Aku susun. Babi. Lagi satu. Tengok kamera tu, tengok skrin. Apa tadi apa ni? Haiwan eh? Haiwan. Panjang ni aku nak tahan. Dapat. Dapat ni kena gedi-gedi sikit. Dia tak ada gairah. Okay, cepat. Sakit kaki aku. Dah habis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, tak ada nama masuk. Lagi satu ke? Dah macam aku. Dapat semua. Ada lah nak pergi tu. Habis. Touch me ni. Tinggal sini. Dia tu. Damn. Menekan-nekan. Putih ke? Baju hitam. Tak ada putih. Dia on the way. Bodoh. Bodoh dah. Okay, masing-masing. Mana Umay ni? Umay. Tepi tu, tepi Umay tu. duduk sebelah Aisyah. Lagi lagi. Okay, nampak dah. Tak nampak Kiwi, okay, nak. Okay, that's all. Jom. So guys, kami dah habis berdansa di Lime Snack. Reporter je. Weh, nak juga weh. One, saya kena bagi. Okay, 1, 2, 3. Dah. Aku nak. Weh, buat weh. Aku buat lain. Nak jalan ke weh? Boleh nampak macam mana Jalan. tak? 1, 2, 3. Let's go guys. Aku kunci cerita kat dia kami balik dulu. Kita akan pergi ke next station. Ni bong tebal. Weh, Sila awasi langkah anda. please mind your step. So next destination kita nak pergi. Oh, papa. So next destination kita guys. Diorang kata nak pergi Coffee Malin. So jom kita tengok dulu. Sebab sekarang ni is very fucking hot. It's like freaking hot. Like what the fuck is that, man? Pening dah weh. I'm not signed for this. I'm not signed for 3 people threesome at this. Umay duduk dekat atas Aisyah. Bawa kereta dia ajar. I'm kind of scared seeing how people nowadays menormalizekan threesome. Tengok dia orang. Hey, can I get my lipstick? Aku nak sekali satu. Lick me first. Oh, lick you? Yes.
Sorry, kita tak boleh tengok tunjuk dalam kamera. Okay, saya nak pakai lipstick sikit. Saya. Oh, exposure ni. Cantik. Tak, Selfie. Astagfirullahaladzim. Tak payah selfie kau duduk depan berdua. Okay, saya dah Ada 3. lagi lipis saya lagi Kalau ajak mak dia karang lagi lambat dia balik. Jom boleh tak Mai? Pina macam happy family ya kita. 2, 3. Dah, aku yang snap, aku yang tak ready. Tapi buruk awak dah muka aku. Ni bagus cute ni. Tak apa, aku akan photoshop lagi tak muka siapa paling buruk tu. Kasih gambar. Ni macam nak jawab soalan je. Saya. Let's go to our next destination. Oh, saya suka my lip. Sekarang lip saya dah. Macam minyak lips. Aku tambah lagi. Saya tak boleh. Saya nak tambah lagi banyak-banyak. Kau mana kan? Panas yang berapa dah? Okay, so our next destination is Kokiban Lane. Kita nak buat macam video-video bits-bits kenangan macam tu. Yang proper macam orang pergi hunting-hunting tu. Swipe to unlock screen. So, kita akan pergi ke sana, guys. Tasha nak kena silat lah. Let's Tak apa, tak payah. go. Yang kebuk. Tak nak. Apa tu? Nak muntah. Ha? Muntah dulu. Boleh tahan tak? Ha? Boleh tahan tak? Boleh? Sebab bila hang ambil kisah pasal aku ni. Ya, kalau kau tak ada tahan, mampus kau lah. Count in 1080. Mana charger aku? Kenapa ni tak bersih? Ni balik. Ni atas kepala kami ni hang. Ni lah siapa dia? Akak, jangan tukar jalan lah. Weh, kurus ya. Ha? Dia cakap apa weh? Kurusnya. Ha? Ha? Aku isi dah sikit. Ha? Settle dah. Why? Ha? Nanti aku jerit, nanti kau sakit telinga. Deng deng deng. Ha? Deng deng deng. Ha? Ha? Okey, nak buat trend tu. Gila bayang. Gila. You understand the words that coming out. Nak buat tu nanti. Umi kena cakap. Kumpulkan satu-satunya. Aku nak baca. Itu ada yang cuba menuai madumu. Wing, ibu beng. Kacang-kacang. Kau tak ada makan kacang tak ya? No pork, no lard. Tak ada babi, tak ada Tapi tuai. ada bingsu weh. Tak ada babi tak ada? Tak ada babi tak ada? Tuhan. No pork no lard. Ha. Confirm ah? Bodoh. Aku bagi talian hayat ah. Hang buka Google Translate sekarang. Siapa? Dia bukan cakap no pork no lard tau. Lard tu. Lard tu. Hang dengar nak cakap ha? Ha? Dengar. Tak tu. Kalau lard aku tahu. Dengar. Pergulah kita gadis berkacamata. Nyawa yang Bernafas Umar tak belajar BLS lagi weh. Aduh. Kami dua tak mau tolong. Tak kita tangan tenggelam. Oh, muka dia macam ni. Dia macam Cantik lah. Siapa weh? Hai. Alah, dia duk habang. Saya. Aku cakap lah, okey, hang keluar main buat lain, aku nak ambil gambar hang. Dia duk suruh muka kat hang. Suruh abang tengok. Anti tu. Demi seru kau sayang, demi kau seorang. Ucapkanlah kata-katamu. Jangan gurau. broken. Macam mana nak buka dia? Ada lagi cinta yang sekarang. Kaput ada ni. Hijau jalan. Kau dan aku. Macam dalam air. Baru saja ku mau seru kau sayang. Dikala kau dan ku tanpa dia. Ada bayang-bayang. Maha Esa. Tentang suka Esa. Oh, guys, my name is Isha. Subscribe for this vlog. Let's go. Mai dia boleh gelap. Jom.
And this is Coco Vine Lane. And today is weekend, so little bit crowded, guys. Kacang-kacang. So here is ice cream. Oh, blind box. See that? Walk. Oh, accessories. Girly. Ice cream gelato. Ada Umay. Hi. We have matcha. Tak suka lah orang minum matcha ni. Macam mana? Tak suka lah orang minum matcha ni. Kita orang anti. Kita nak minum Nak apa? cari ais krim yang tu. Ais kepal. Nak minum susu lah. Susu lembu. Ni Bozi. Yang tu Niji. Petek lembu. Weh, tu kafe dia. Kafe ke? Nak pergi ais kepal. Weh, aku sampai ke sudah tak pernah makan tahu. Sama. Tak rasa teringin pun. Oh, ni pun ada. Dah. Kalau tak ke sini pun tak apa. Oh, ni. Kami akan membawa diri mencari air. Oh ni. Nak? Nak ni? Ada? Tapi sejuk dah. Habis tu? Kita sakit. Ada main mangkuk lah. Ni berapa flavor? Oh, satu dia macam 4. Yang satu. Berapa? Nak grape, orange, salsi, rose. Grape, orange, mango, salsi. Saya salah itu. Ada dekat. Mula-mula cakap link, lepas tu cakap link. Alamak. Baru semua repeat sekali lagi, yang dah salah cakap. Tak sedar lah. Yeay. Dah bayar? Dah. Grape, mango, sasi, orange. Mula-mula dia cakap grape, orange, sasi, rose. Kenapa tak tahu aku? Abang cakap sekali lagi. Terus dia tukar. Baru kena test sikit. Tasha nak? Tak nak. Aku tak makan mango. Alah, ni kan ada banyak kali. Lah, tak biar lagi macam lebu ni. Apa dia cuba? I buy matcha latte. Smart? Tasha nak beli apa Tasha? Why you drink latte? Matcha latte. I don't know. That's Oh, I see. yeah. Tasha nak beli apa? Nanti aku buat transition. Zeng. Baru ada. Cepatlah orang nak ambil gambar. Si modern matcha, oat milk, less sugar. Kita ni sekali. First sip. Matcha latte, no more sugar. Nothing special. Nothing special? Tak ada add on apa pun. Oh. 1, 2, 3. Saya sepatutnya ambil nasi manis. Tak sudu lah. Saya nak makan ni sebenarnya. Minta nasi dulu abang.
tak? Ya, you guys kalau nak beli matcha kan, I really recommend you guys untuk minum oat milk. Sangat sedap. Tapi mahal, tambah RM2 lah selalunya. Tapi alah buat kat rumah sedap. Ni sedap. Ni pun sedap. But normal taste. Jom let's go. Yang ni salah order. Jangan gerak. So crowded guys. So red please. Wow. Gerak. Red. 6/10. Sedut nak habis dah. Yummy. It tastes like Coke. Coke. How much? Red. What? Thailand. Thailand เนาะ มาจากไทยค่ะโอเคเท่าไหร่อร่อยไหมอร่อยโอเคไปเดินต่อ So ธรรมดาล่ะ kenapa dia puja hang? sometimes we don't need a man but I need money pieces of mine wow Tasha, casing ha. Miffy. I saw Miffy there. Oh, dia phone punya belakang tu. Oh man, this is so freaking cute bro. Pop socket. Pop socket. Wah, so cute. Tengok ni iPhone apa ni? Sukalah kalau macam ni. Kecing. What are you talking about? Kecing, meci, bengong. Jom. Ayah dia. Weh, beli meh? Han tak nampak kau tipu apa ni. Oh, sorry, I forgot. You like this. Aku nak comel-comel. Guys, dia ada atas untuk more collection. So, jom kita naik. Wah. Wah, so cute. What? So cute. Beli berapa? Wih, beg makeup aku kan tak muat. Lanjut aku. So nanti Han beli yang ni kan. Lanjut. Nanti dia beli yang ni, dia akan add on satu lagi juga bag makeup. Jangan loncat babi. Lanjut aku. Ya, aku tertarik lah. Comel kan? Wih. Apa ni? Makeup aku tak banyak ni. Kecilnya. Muat makeup aku. Kecilnya. Kecil tu. Tak payah beli. Mek ni aku nak ni. RM1. Dah agak dah. Ni. Berapa takutnya? 30. 30 je. Wah. Saya nak beli casing. Boleh beli pen untuk posting eh. Dah habis dah pun belajar. Pen ni lah. Kejar ni. Aku nak ada casing dah no entry dah weh. Dah tutup dah. Cuba kalau ni. Kalau ni lagi cantik. Be careful Tasha.
Cepat balik our friends. Betul-betul lama hantar dah. Lama nak tapi comel gila weh. Ni kami tak jemput tong sampah. Apa jemput tong sampah dah? Kat ujung ni lah. Tak. Wah. Macam Surname. Li Qian Ying tu cuba. habis gabung 3 Li Qian Ying. Betul. Tak Tapi tak ada ABC. Wah. Weh, jom main ni weh. Twisting. Comelnya raincoat dia. Nobody knows me, honey. No one like you. Ooh. If you want to go there, I'm ready to be with you. No. Tereng, kita nak pergi gelang. This one macam kali dia. Kita orang dah beli gelang sama-sama. Yang betul putih. Jangan lah. Cantik. Apa dia dah? So guys, dah tunjuk dalam kamera dah beli gelang. Tunjuk. Kami dah beli gelang. Cantik tak? Ni kami nak balik dah sebab comelnya. Ha? 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 Huh? Huh? Oh. Son. Sorry. Sorry. Jangan nak berpisah. Dah lah, tak ada album that you never walk alone. Oh. Diorang bukan lagu sedih weh. Oh my best friend, weh sudah lah. Tak mau. Tak mau nyanyi dah. Janganlah nanti berjangkit. Dah make up ni. Kata-kata untuk saya di masa hadapan. Cepatlah. Jangan kau tak hidung calik kau orang. Kau jalan elok. Ambil lesen motor pergi dulu cepat. Dah dapat lesen. Luncur kita pergi Korea naik motor. Weh. Umai, kata-kata untuk saya. Dekat banyak dekat kau. Weh, tak ada kata-kata weh, tak aku weh. Tak terkata ada banyak benda nak cakap dengan hang. Jaga diri. Okey. Ya. Kata-kata untuk saya. Dekat sangat kot. Yang lain dekat. Alia, hati-hati kat Selangor. Nanti ada masa kita jumpa lagi. Okey. Me love you Alia. Aku dah kata-kata untuk hang. Aku dah kata-kata untuk hang. Jaga diri, jangan makan hati. Yang penting tak kata bu, yang ni nak berganti. Kunci kopet ada laci. Ada sikit wang, itu saja bagi. Moga-moga cukup Sudah, cukup. Nanti. Weh. Kalau korang pergi KL wajib datang rumah aku InsyaAllah. Tepi lah weh. Tak payah duk keluar dia makan. Okey. Betul. Rumah Ayam aku aja. dekat. Ayam mewah je. Sayang korang juga. Tak perlu sayang sini. Sayang korang juga. Confirm confirm Tak, aku tak cry. Aku toyak untuk Is bagi ucapan je tau. Ah. Lain dari itu tak toyak. Okey. Jangan
Jom guys. On our way untuk jumpa Cik Ina. So diorang menemankan. Alamak, ada 2 kamera. Diorang malam ni nak pergi ni steamboat dengan Cik Ina. Assalamualaikum. Sihat selalu. Amin. Nama Tuhan. Jangan yang dia buat apa nama dia. Biar nama nanti saya send kat dia. InsyaAllah. Saya cakap dulu kita suka makan nasi. Nasi apa? Macam nasi bajet tu. Yang sedap dekat Semulu. Ada dekat Semulu. Saya dulu dekat saudaranya. Oh. Dia nak utama. Ni. Okay, jaga diri elok. Jumpa lagi. Ya, kita jumpa lagi. Ya. Ini boleh ambil nombor telefon dia kalau ada apa-apa kan rambut lah. Kau nak makan apa-apa kan rambut. Don't cry. Nangis. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami Alia dah nak balik. Ending vlognya di sini. Okay, ni last kami berempat dekat rumah Bercam. Yo. Alia balik hari ni. Yo. Kerja elok. Ambil lesen motor pagi sekali je lulus. Okey. Atuk. Cepat. Good luck in future. Tak boleh. Like future Tasha, jangan lupa datang rumah aku. Apa ni? Janganlah dekat sangat. Ding dia kena. Relax tak nangis. Saya kalau bercakap je kalau yang mata kena diam. Baik Umar, good luck in future. Jaga diri, belajar elok lagi nafsu. Tak minta maaf ke kau ada salah? Bulan. Jangan beda sama 6 sen. Oh, aku tak boleh nak cakap. 6 bulan. Tak nak cakap. Jangan sedih, Beya akan menemani Umar. Tak naklah cakap macam tu. Janganlah nangis, ada lagi Kak Aisyah dengan Tasha. Bodoh, pasal memang aku jumpa kau pun. Tak apa, kalau aku datang nanti. Kailah, nangis. Good luck in future. Jadi toughness yang bertanggungjawab. Janganlah sedih. Sedih lah. Depan nak pergi Korea. Kita pergi jumpa nak pergi Korea. Hari tu kan Habis make up aku. tak adalah nangis kan. Mama jangan. Tak ada sedih lah. Elah. Kau mati. Tak boleh lama-lama kat sini. Bukan mati maknanya. Terima kasih dah selama ni jadi mak kami. Jangan lupa. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih selalu jamu makanan. Salah silap. Jangan lupa peluk sikit baru nak cuci. Tak mampu nak cakap. Minta maaf ni kalau ada salah. Oh, terima kasih makcik bagi saya makan banyak. Jangan lupa kita. Aduh, kalau dengan nangis. InsyaAllah nanti ada masa saya datang sana. InsyaAllah. Dia nak sana. Bye semua. Bye. Jaga diri. Balik main sepatu Dapat macam mana abang dah? Kakak pegang dulu. Tak apa, kita jemput lagi. Jangan balik left group pula. Mana ada? Balik lah. Ada apa-apa cerita dalam grup tau? Ya. Okey, kita jangan biar grup tu sunyi. Kita Jangan biar orang Janganlah. boleh kat tempat kerja juga. First day kerja sistem apa akan sistem cerita? marah kau ke kau bagi tahu dalam grup kita orang tolong maki. Ada apa-apa nak tanya, kita cuba tolong. Okay. Mana tahu nanti kerja tu lupa dilute ubat ke apa kan. Mak tak ingat formula kan. Begitu je. Tanya je dalam grup tu. Aku tolong cari slide. Okay. Bye. Bye lah. Kerja dah tak sabar dah bye. 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 Jaga diri juga. Tak. Nanti nak pergi lagi nak makan sambal ayam. Datang tau, jangan tak datang. Ya Allah.
Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Jaga diri masing-masing. Jaga diri. Jaga diri tau masing-masing. Bye. Bye. Siapa bawa? Aduh. Lah. Aduh. Sagi migraine tak boleh tolong drive. Tak payah balik lah. Bye. Di sini lah. Nanti dah kaya sikit kita balik Oja Ipoh lah. Dah boleh support family sikit. Adalah aku balik weekend. Weekend datang sini. Weekend datang sini. Bye bye. Ni tinggal. Bye bye. Bye bye Kayla. Bye. Kayla jangan gaduh dengan Ashu tau. Saya aku rekod muka aku korang lah. Balik. Bye. Jaga diri. Makan sedap-sedap malam ni. Bye. Boleh tidur bilik aku. Bye. Tak lagi tak? Pick ah. Bye. Dah, ready? Ready tak? Ready. Bye. Bye. Jaga diri. Janganlah nangis. Minta aku nangis. Salah Hans tak nangis. Bye.